RM5 je kan? Hai? Tiga ais. Sekarang kita tengah bakar otak-otak. Baru dia dah panas dah, tapi kita nak bagi dia lagi panas, so kita kipaskan dia lagi. Ini otak-otak kita beli kat Maidin, ada 15 batang. Berapa ringgit cik? Pas bakar otak-otak, kita akan bakar kambing pula. Kambing dulu ke ayam dulu? Ayam dulu. Oh iyalah. Tapi budaya kamu buat apa tu? Bakar otak-otak. Tidak, ni buat Oh tak. Ni pula. Muka api dapat aiskrim. Yang Muka api dapat aiskrim. Hai guys, kita kalau dapat aiskrim. awak tu nak aiskrim apa tu? Ada motor aiskrim. Pergi tengok. Okay, ni aiskrim apa? Pergi tengok je, Abi. Weh, banyak ni kau. Okay dah, cepat dah, masuk dah. Awak ambil berapa? Dah bocor tak ada ni eh? Sama. Abang nak apa bang? Dah becok lah. Dah bocor satu. Ni satu lagi. Dua. Calung ada calung? Calung tak ada. Ni satu. Satu lagi. Kau ngah? Abang nak ni? Ni nak apa? Potato. Ni satu. Cawan. Ha. Manis. Ni satu. Strawberry coklat. Saya dah bocor. Strawberry. Dah bocor. Ha? Dah bocor dah ambil dah? Dah bocor. Abang apa? Abang sama macam abang. Satu lagi ni, tambah lagi satu. Beli apa? Tambah lagi dua. Tomato. Sekejap. Jangan bagi saya tekanan. Jangan mendekat-dekat. Cornetto vanilla ke coklat? Vanilla. Ibu? RM1. Dah. Ya. Ni. Sekejap guys. Saya tengah buka. Okay, tunjuk aiskrim apa? Ni aiskrim coklat guys. Kau takkan Ini pertama. nak makan aiskrim coklat tak? Ni awak punya. Makan dulu. Sedap tak? Sekejap. Cepatlah. Serap. Saya nak salah masak ni. Sabar je. Nak rata kan ni? Kita ada ayam. Ada sausage. Ada... Apa tu? Ni apa? Kita ada kambing. Mana aku ni kipas? Ni pas. Abang. Tahu, kau memang nak masuk frame. Cepat cakap. Hai. Ni otak-otak. Hai. Otak-otak. Hai kita orang. Okay, otak-otak dah siap. Kalau dia nak apa kita orang. Tapi Wow, otak-otak Tapi, kita orang kan bakar-bakar lah kat. cakap otak-otak dah siap. Kita otak siap. Mari kita letak. Ni. Kami Abang Roy. Dia dah Abang Roy ni tak nak disebut-sebut. Okey, Abang Boroy. Apa boroi? Siapa yang boroi? So ni lah aktiviti Taipusam kita. Kita akan membakar ayam. Bakar-bakar. Actually ni unplanned pun sebenarnya. Betul tak? Betul. Just macam nak Cek barang. pukul 12 cek barang.
Saya pukul 12 baru bangun. Saya memang bangun lambat. Wah, sekarang is on fire. Woohoo. Kat atas ni kita ada coleslaw, ada potato, apa tahu nama dia? Ada ayam, hotdog, otak-otak. Ibu tengah makan, abang tengah makan. Kenapa abang makan macam tu? Lepas tu kat sana tengah bakar kambing. Kita bakar kambing. Okay. So ni makan tengah hari kita. And then kita ada minuman kita, air extra joss tapi tengah buat dekat dalam. Okay. Yang ni tengah main kat dalam. Dengan Pak Angah, Mak Elin. So apa rasa? Sedap. Kalau yang lain tu Ni macam kita cair sikit. Ni kita ambil coleslaw. Lepas tu kita ambil potato ni. Apa nama potato ni? Tu. Cut potato. Akak, apa nama potato ni? Cut potato. Ha? Cut potato. Kat potato? Kat potato je. Potato potong-potong. Potato potong-potong. Kita ambil ayam. Kita ambil bahagian wing. Apa benda yang dia gaduh apa tu? Pukul amat. Siapa? Tina? Kenapa? Lepas tu kita ambil hotdog. Amat tengah buat apa? So jom kita makan. Apa nak? Tak ada nak video pun. Yang tengok mak Yahya sibuk. Mama Afam Firdaus. Muhammad Afam Firdaus. Sini makan. So itu kita nak buat puding caramel. So tadi baru beli whisker tapi tak sebab yang sebelum ni dah hilang, so kita beli whisk yang baru untuk pukul telur. So sekarang tengah prepare caramel. So bagi dia cair, ini tengah panaskan pengukus. Okey, lepas tu baru kita sambung buat puding caramel. Sekarang kita letak telur, kita whisker dalam ni.
ni. Adik, tolong tahu apa dia karimer tu. Jangan bagi dia tu tau. Tak letak je, letak je. Letak je. Bagi dia cair. Kalau dia dah tu, kita pakai periuk buruk je untuk pukul. Kenapa pakai sendok tu? Pakai besi. Besi baik-baik jangan bagi dia hanyut tau. Dia dah komen lah. Ya, memang cepat keras. Bising lah motor ni. Ni kita dah letak susu cair. Lepas tu kita letak susu pekat. Lepas tu, ya Allah, ni lagi satu bising. Lepas tu, yang ni kita letak puding caramel. Caramel kat sini. Nanti dia keras sendiri. Lepas tu dah, yang acuan dekat sini dah, pancuhan kat sini dah siap. Barulah kita bising betul lah. Tadi dah letak susu. Kita kacau. Lagi sebati. Adik keluarkan tepung kastad tu. Tepung kastad masuk satu sudu je. Okey. Sekarang nanti dia jadi keras, tahu tak? Kata tu dia. Oi, adik kau jangan adik. Kurang sikit. Oh, dah. Okey. Saya letak tepung kastad. So, kita kacau balik. Saya dia tak betul. So, Nor nak masukkan bancuhan ni ke dalam loyang. Tapi kena tapis. Tengok ni. Kini dah masukkan. Lepas tu kita nak masuk dalam ni. Alamak. Okay, dah masuk kan? So, kita tutup. So, kita tunggu dalam 35 minit. Kurang minyak. Kira ada minyak ke? Tak ada, jap lah. Cair lagi eh? Cair. Cair. Cair kan? Tepung lagi. Tak tepung lagi sikit. Yang ni tengah buat roti jala. Kat dalam tengah buat puding caramel.
Cai. Dia tak mekat pun. Tak lekat. Tapi aku tak ada melengkung kan. Nak balik ada kau. Oh. Wait, mesin dulu. Ni kari ayam. Betul lah. So kita cicah. Banyaknya kalau tak tu pun dik. Kita ada mesin dulu. Si dia ketul-ketul. Betul, tak masalah. Ambil mesin. Mana mesin? Ni lah. Ambil mesin tu. Tu mesin tu. Kau Ni ni dia punya menangis. Eh. Buat FD ni. semua kelang kabut. Kenapa dia melekat? Cai sangat. Cahaya. Ada letak minyak tak dekat dalam ni? Dah, semua dah letak dah. Dia kena rendah-rendah macam ni. Ni baru Aileen ni tak tengok Kak Nah dia mengarut je ni. Bangun maghrib. Dah penat. Lepas tu baru kat petang je Dah nak. tahu kat atas ni. Buat itu. Boleh. Sekolah. Ya. Kita dah bagi ni kering dulu. Dekat mana Cima? Tadi try okey. Sekarang kita nak try periuk baru. Periuk ni baru tukar. So yang ini akan menjala. Kat ni ah. Masa bunga api. Tolong ah. Tak nak. Apalah. Masuk dalam grup. Ni. Tolonglah. Yang first ni buang dulu dia yang ni. Cuaca panas Masak kat luar ni macam sauna. Macam tu ah. Tali terik lah tu tau. Setengah dulu. Yes. Rapat sikit. Rapat sikit. Jangan tu. Tu baru gulung. Jangan tu. Nenek. Okay, lipat. Gulung. Better kau jangan buat besar-besar ni, buat kecil-kecil. Sebab kalau besar-besar dia tak sedap. Ya ke? Okay. Cantik. Nice. Ya ke tak sedap? Cuba saya try. Thumbs up. Thumbs up Hamidah. Thumbs up. Okay, bos. Nak makan? Cuba try. Ini hasil bos. Ujung ni tak masak. Try Try lah. Now kita nak buat challenge menjala roti jala yang paling cantik. Ni peserta 1, aku peserta 2. Kenapa macam mata? Banyak tanya yang kau ni buat kerja. Ada yang lain tak? Lipat betul-betul. Keras. Cepatlah kena buat. Kau tak nanti dia keras, nanti dah susah nak membentuk dia. Aduh, Mantap. Ni cantik kan? Tolonglah cakap cantik. Cantik kan ni? Cicing. Tepi. Okay, kau pula. Okay, letak minyak dulu. Aileen. Ya Allah subhanallah. Minyak minyak panas. Ke sana. Okay, dah. Cukup. Mantap. Bagus. Okay, now kita nak angkat. Dah angkat dah aku. Okay. Now nak angkat, nak lipat. Cepatlah angkat. Okay. Okay, ni tukar lipat. Ni stesen lipat. Ni stesen memasak. Okay, cepat. Try. Habis tu masuk orang je nak makan. Okay. Cantik. Nice. Stop. Yes. Mantap. Barulah jala. Ada ke jala tak ada lubang? Komen kat bawah.